أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum fi barnamij Miskul Kalam. Hari ini kita nak berbicara sedikit topik tentang ujian tanda Allah sayang. Tak ada seorang pun yang hidup dekat muka bumi Allah ni tidak diuji. Nabi SAW, manusia yang paling Allah sayang pun diuji. Namun baginda yang diuji dengan dihina, diboikot, kehilangan isteri dan bapa saudara, disakiti, tetap sabar dan kuat. Jika ujian tanda Allah benci, kenapa Nabi yang paling banyak diuji? Kerana darjat mereka paling tinggi. Sebab itu ujian sebenarnya, yang pertama menghapuskan dosa, yang kedua meninggikan darjat kita, dan yang ketiga mendekatkan diri kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kadang-kadang kita tidak berubah kerana nasihat, tapi kita berubah kerana kesakitan. Begitulah, hari ini mungkin ujian kita berbeza, tetapi ujian pasti setiap yang diuji akan ada hikmah di sebaliknya. Teruskan sabar, insya-Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan yang terbaik untuk kita semua. Wallahu a'lam.